Dan untuk Rizan, apa yang aku nak cakap dengan kau? Yes, view kau tak setinggi view yang ada pada batch 1 yang lepas. Yang sampai 600,000 sampai 1 juta apa semua. Dia menang dari segi crowd, views apa semua. Tapi jujur, aku tak pernah tengok konten talent aku 2 kali. So konten Harry je aku tengok 2 kali. First konten tu. First aku dah tengok malam tu. Aku dah tengok malam habis. Daripada A sampai Z aku tengok dah 16 minit. Aku gelak ah. So aku bangun pagi aku check view tau. Aku tekan kali aku tengok lagi dalam tanda sambil aku pupu. Tengok. Gelak lagi. So best. Konten kau orang, konten tu sangat-sangat best. Dan bagi aku dia wajar dapat view macam tu dan lebih lagi. Okay. Sebenarnya macam Aisyah kata tadi, konten tu sebenarnya dia basic. Sangat basic. Cuma kreatif dia dari segi editing lah. Kau pandai mana letak goncang dengan memo. Faham? Goncang dengan memo, lepas tu kau JJ dekat mana lagu apa semua. Tapi sebenarnya dia cakap idea kau yang kreatif, konten yang kau kreatif dengan gabungan Hazan yang sangat spontan gila itu, so membuat konten tu sangat best. Aku tengok konten tu aku rasa macam aku jujur cakap pelawak pada aku suka dalam Malaysia ni adalah Jet Sepatu. So kau ada ciri-ciri Jet Sepatu punya cara bercakap. Cara dia random gila. Jet Sepatu punya style. Okay. So combination yang sangat kena. Aku rasa takkan ada yang sekena Harry. Sebab Harry ni dia sangat pandai buat konten. Dia sangat pandai buat konten kreatif. Daripada dulu lagi. Ada satu video siasat lah itu, tanya setelah kena bully tu. Itu pun aku dah amazed lah dengan cara editing dia. Cara dia berfikir, macam mana creative thinking yang dia ada. Dan kena pula dengan apa yang dia ada sekarang ni, gabungan dengan kau yang memang tahu punchline, tahu mana nak masuk. And jujur aku cakap, time lepas korang shoot tu, tak post lagi tu, dia datang dekat aku. Ini aku spill Aku duduk kat bawah macam biasa, aku dengan motor tu kan. Dia datang. Wish, semat lah, best tu dapat Azan. Best gila Azan ni. Betul tak aku kata gitu? Tiba-tiba aku duduk tengok motor ni. Dia mari je tau. Best gila Azan. Style dia lah. Semat gila. Macam gitu. Cara dia lah. Sudah dia pandai macam gitu. Tak apa, tengok lah konten. And bila keluar Rizal, yes, aku sangat amazed dengan benda tu. Tepukan untuk Rizal.